So macam mana semua dengan barang-barang kita? Kau dah hantar balik lah? Yes, tu yang aku nak. Yang penting kau hantar dekat company ni. Dekat company apa? Yang dekat Lalaport tu. Kau hantar dekat situ. Situ ada satu company. Okay? Weh, Hudri, kau nak sebenda tak? Dia suruh aku print assignment dia tu. Tu kira macam dia percayakan aku lah kan. Tapi betul ke? Atau dia tak ada printer? Tapi masalahnya, dia tak minta tolong orang lain. Dia minta tolong aku. So kira macam dia percayakan aku lah kan. Atau mungkin sebab engkau lah satu-satunya manusia yang reply story dia dalam masa 0.2 saat. Tak ada doh Hudri. Aku rasa ni langkah pertama dia lah untuk rapat dengan aku kan. Alah-alah kau ni, engkau print assignment je, bukan print masa depan kau dengan dia. Kau rasa macam ni? Tapi kan Man, aku nak bagi tu kau something lah. Aku perasan lah. Dia nampak engkau hanya sebagai solution, bukan sebagai perasaan. Apa pun tak apa lah. Esok time aku hantar tu aku try tanya dia.